Saya kata saya tahu pasal Pak Cik main judi. Dia kata apa pasal? Puas. Menang kalah tak penting, penting puas. Dia kata ini orang sikit otak dah. Dia kata kat saya. Macam tadi bawa teksi duk bawa. Satu umur 62. Dia Hindu tapi boleh cakap Arab. Saya Pak Cik Hanifah. Saya panggil dia Pak Cik nama apa? Apa Arumugam Raja Sami ke? Bukan rakyat Sami, Raja Sami. Dia cakap. Dia panggil saya Haji. Haji, masuk Haji. Dia bawa. Dia sembang dengan Pak Cik ni pun dah kami duduk belakang duduk jadi bos lah. Sembang. Dia tanya saya, Haji berapa kali pergi Mekah? Hindu tanya. Haji berapa kali pergi Mekah? Saya kata kat dia, Pak Cik tahu ke Mekah tu apa dia? Saya duduk Arab 3 tahun, dia kata. Saya duduk Arab 3 tahun. Masa saya duduk Arab, saya mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 3 tahun saya buat kerja. Saya sembahyang, dia kata. Saya ingat Pak Cik duduk terkejut, duduk belakang duduk terkejut. Pak Cik pun tak mau layan dia lah. Pak Cik kata dia ni mabuk apa. Kan Pak Cik tak mau layan. Pak Cik macam Pak Cik dia no. Saya duduk layan lah dia. Duduk layan dia. Saya kata Pak Cik. Saya kata kat dia Pak Cik duduk Arab 3 tahun. Pak Cik boleh cakap Arab. Dia kata kat saya. Dia kata Masya Allah. Masmuka. Kaifa haluka. Saya kata Pak Cik orang Islam ke? Dia ambil IC, dia ambil pasport, dia ambil lesen, dia bagi dia. Nama Raja apa? Arumugam Sami punya raja. Saya kata, macam mana Pak Cik ni? Dia kata, saya tak ada percaya mana-mana agama. Saya tak ada percaya, saya percaya satu, hidup jangan buat zalim ke orang. Ini kerajaan sekarang zalim punya kerajaan. Tanya Pak Cik, saya tak tipu Pak Cik duduk dah. Saya tak tipu Pak Cik duduk dah. Kan? Bukan boleh cakap tipu hari Senin hari ni. Pak Cik duduk dah. Ini kerajaan, saya ada buka satu syarikat nama syarikat Tiger. Saya kata syarikat Tiger, jual apa? Jual kain ke? Dia tanya saya, umur berapa? Dia tanya saya, umur berapa? Saya kata, Pak Cik, saya dah tua dah ni. Dia kata, Tiger pun tak tahu. Tiger bukan syarikat kain. Tiger syarikat ni dia bang. Lepas tu dia berkelak surat kat saya. Kementerian Keuangan hantar kepada syarikat Tiger ni cukai 283,000 cukai. Ini cukai, dia kata, cukai ni punya pasal saya bankrupt, teksi kena bawa. Dia abang. Dia kata saya zakat pun bayar, cukai pun bayar, tapi ini kerajaan saya tuntut depan Tuhan Allah. Saya tak ada alai, saya punya 283,000 punya pasal teksi kena bawa hari ni. Dia duduk cakap tadi Pak Min, dia tunjuk semua dengan dokumen, dia cakap dalam teksi dengan dokumen semua dia tunjuk. Saya duduk tengok, ada orang lagu ni lah. Ada orang lagu tu. Saya percaya dua saja. Saya tak mau fikir pasal Tuhan, saya tak mau fikir pasal agama. 3 tahun saya duduk dengan Arab. Tipu Arab dia. Arab tipu. Waktu sembahyang, dia pergi sembahyang. Bila kerja, dia tendang sama dia punya kerja. Dia kerja, dia tak bagi pekerja dia sembahyang. Apa ni dia kata? Dia cakap dia dah bawa kereta macam steam. Tengok muka dia pun kita takut nenek teksi dah. Satu macam je steam tapi tak lengkap siapa-siapa. Saya kata kat dia, Pak Cik ada minum ke? Dia tanya kat saya lagi, berapa umur? Saya kata umur tak boleh cakap Pak Cik. Muka macam ni, ada minum ke? Saya minum tak ada. Judi saya main. Dapat duit teksi pergi main judi. Saya kata berapa kali Pak Cik menang? Menang jangan cakap. Jangan cakap pasal menang.
Saya kata saya tahu pasal apa pakcik main judi. Dia kata apa pasal? Puas. Menang kalah tak penting, penting puas. Dia kata ini orang sikit otak dah. Dia kata kat saya. Dia kata otak saya sikit. Puas, betul dia kata puas. Dalam dua puas itu terlajak dah jalan. Jalan terlajak. Saya kata pakcik terlajak kena pusing balik. Dah sampai rumah Pak Long sehari Nabi semua. Dia kata kena pusing balik. Ada orang macam ni kawan. Dia boleh cakap Arab. Dia tanya kat saya, kaifa halukum? Keluar sampai dalam. Halukum. Dia cakap. Tapi dia Hindu. Dia keluar surat dia alamat apa besi Masjid Negeri punya jalan tu. Jalan besi ke apa, sungai besi ke kan? Masjid Negeri, alamat dia. Saya masuk dalam masjid. Saya kata pakcik biasa sembahyang. Saya biasa sembahyang. Saya ada ambil wuduk. Dia sebut kalimah wuduk. Tapi sekarang saya tak ada agama. Dia kata apa pasal pakcik jadi macam tu? Apa pasal semua jangan tanya. Nombor satu, hidup zalim jangan buat ke orang. Nombor dua, hidup jangan hina orang. Dia ulang lagi sekali, ini kerajaan zalim, hina sama rakyat. Dia cakap lagi sekali, pakcik dah tidur. Saya kata alhamdulillah pakcik tidur. Lalu pakcik jaga, perang pula. Dia cakap lagu tu. Ini dia tanya saya orang mana? Saya kata saya orang Penang. Lepas tu dia tanya pasal Yahudi Road kan, Yahudi Road. Dia tanya pasal jalan Yahudi Road. Saya kata saya tahu. Di mana? Selamat Road. Dia kata orang Penang ke ni? Yahudi Road lain, Selamat Road lain, dia kata. Ada cerita-cerita semua. Saya nak cerita apa? Ni Allah kata dia tahu pasal apa orang tu tak ada hidayah. Pasal apa orang tu ada hidayah? Dia tahu, kita tak tahu. Antum boleh bayang, pernah tak masuk dalam kepala kita orang macam ni pernah sampai ke tanah Arab, pernah cakap Arab, pernah masuk dalam masjid, pernah ambil wuduk, pernah sembahyang, tapi dia tak mau pada agama. Kita tak tahu. Kita tengok-tengok satu macamnya, bawa teksi macam Austin, satu macam, nampak macam mabuk. Kita cakap daripada jauh, kita kata walah kalaulah Tuhan bagi hidayah ke dia. Kita kata kalaulah Tuhan bagi hidayah, kita buruk sangka dengan Tuhan. Ada banyak benda kita tak tahu. Pasal apa dia tak ada hidayah? Ada banyak benda kita tak tahu. Apakah rahsia hati manusia Allah bagi hidayah pada dia? Kita tak tahu. Kita kata jemuan dengan jahat, hati keras, muka pun purun. Sembahyang subuh tak tinggal. Subuh tak tinggal. Sembahyang subuh berjemaah, zuhur berjemaah, semua berjemaah. Tapi kita tak boleh bagi nasihat kat dia. Bagi nasihat sikit dia lompat. Kita kata awak jadi lagu ni. Kita tak tahu apa yang ada dalam hati dia, apa yang telah menjadi kunci rahsia hidup dia. Ni hidayah Tuhan duk bawa masuk dalam hidup dia. Kita tak tahu. Yang ni yang duk balah dengan Mu'tazilah. Ni yang duk balah tunjuk ni. Mu'tazilah kata kawan tu kalau tak dapat hidayah bukan urusan Tuhan. Kita kata dah, ini urusan Allah. Dalam surah Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ujung ayat tu, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah tahu siapa dapat hidayah. Oh, dahsyat ikhwan.